Adakah anda bersedia untuk memasak hidangan pertama untuk saya? Biar saya tunjukkan apa yang saya mahu. Saya sudah siap melukisnya. Ia adalah seekor landa. Saya mahu hidangan dalam bentuk landa. Sudah tentu, abang. Saya sudah ada kek pelangi yang siap. Oh, tidak. Saya tak boleh biarkan itu berlaku. Tambah krim. Itu lebih baik. Sekarang ia adalah kek sebenar. Sedia. Oh, saya akan buat sekarang. Kita susun kek, kemudian krim, kemudian kek lagi, kemudian krim lagi, dan seterusnya, dan voila. Dan sekarang mari kita potong semua yang berlebihan. Sekarang kita akan warnakan ia dengan krim. Begitu sahaja, seolah-olah ia sebuah lukisan. Bagus. Sekarang mari kita tambah muka yang diperbuat daripada mastik dan kita akan buat duri dengan krim. Hebat. Sekarang krim bil sedikit gula-gula getah dan hias kek dengannya. Bagus. Tetapi saya ada idea lain. Kita ambil bijirin ringan dan marshmallow cair, campurkan semuanya dan bentuk kepala. Sekarang kita akan lekatkan pada kek. Dan sekarang kita akan ambil krim dan buat tulang belakang dengan warna yang berbeza. Nampak sempurna. Nenek, adakah nenek tidur? Kita perlu mula memasak. Bangun! Apa? Memasak. Saya sangat penat. Saya perlukan kopi. Oh, mari kita minum beberapa cawan. Saya bersedia untuk melakukan apa sahaja di dunia ini. Sekarang kita akan sediakan kek. Hebat. Kita sapukan krim, gulungkannya dan lebih banyak krim di atas. Satu lagi lapisan kek dan kita akan buat duri daripada krim. Mari tambah muka. Dan bagus. Betul-betul. Wah, mari kita rasa semua kek ini. Saya sangat terkejut. Mulakan dengan yang pelangi. Tidak buruk. Bagaimana dengan yang ini? Landak merah jambu. Mari kita cuba. Oh, ia sangat cantik di dalam. Hebat. Dan apa di sini? Awak tak berduri? Tidak lembut. Sekarang mari kita cuba muka. Bagus. Baiklah, mari kita lihat siapa yang menang. Sudah diputuskan. Ia nenek. Betul? Ore, kemenangan pertama saya. Oh, by the way, chef, krim ada di seluruh badan awak. Dan sekarang saya mahu jeli. Saya mahu lihat apa yang awak hasilkan. Oh, iya, mudah. Mari kita mulakan dengan beri segar. Kita ambil ceri. Dengan air dan sedikit jelatun. Tuang ke dalam acuan. Dan sekarang kita perlu letakkannya dalam peti sejuk. Dan tunggu. Kali ini saya pasti tidak akan memberikan kemenangan kepada nenek. Tuangkan gelatin ke dalam mangkok. Sekarang kita ambil sirap pudina dan campurkan semuanya dengan baik. Tuangkan campuran ke dalam acuan dan semuanya mesti sempurna. Sorry, kom mij voor de kanier, dus patter stuk voor de start. Dan tunggu sehingga ia mengeras. Alun rancuzer ada 2 acuan gelatin yang lain. Yang ini akan dipotong menjadi cube kecil dan kita akan letakkannya dalam acuan yang lebih besar dengan bulatan kecil. Dan sekarang isi seluruh acuan bersama. Nenek, tolong ke tepi. Saya perlu buka peti sejuk. Baiklah, biarkan dia meluncur pergi. Begitu sahaja. Selamat tinggal. Sekarang, mermesakar di sini dan keluarkan punya nenek. Dia bergolek. Saya tak mau itu, tapi baiklah. Ia sangat menyeronokkan. Tunggu, apa itu? Baiklah, oh tidak.
Kita perlu mula memasak. Dan saya tidak, kerana saya ada jeli yang sudah siap. Saya akan jadi pencuri hari ini. Biar saya ambil. Tiada siapa yang melihat. Bagus. Di mana? Selebihnya jeli. Mise, selesai. Tapi saya rasa saya telah diketahui. Saya perlu letakkan topeng pada nenek. Nenek. Oh, baiklah. Bukan saya yang buat itu, kan? Maaf, nenek. Baiklah, gelatin sudah siap di sini. Biar saya masukkan cube ke dalam mangkuk dan tambah sedikit hiasan. Hebat! Tunggu, apa? Beraninya kamu pikir saya mencuri sesuatu daripada kamu? Lebih baik kamu fikir sebelum menilai. Sekarang kita letakkan jeli saya di atas benda cantik ini dan letakkan sedikit krim putar di atasnya dengan ceri. Sudah tentu. Tunggu, ia sudah siap. Baiklah, saya akan lakukan perkara yang sama dengan saya dan saya punya akan jadi lebih sedap dan lebih cantik. Lihat, selamat menjamu selera. Oh, wow, begitu banyak jenis jeli yang berbeza. Biar saya mulakan dengan cube-cube ini. Dia nak bro. Saya mega suka. Baiklah, yang seterusnya ialah ini. Rasanya hampir sama. Semipit yang swasoi itu curi dari kakak saya. Apa? Tak, nampaknya begitu. Baik, sekarang giliran jeli nenek. Sedap. Oh, itu cherry, kegemaran saya. Saya rasa kakak saya menang kali ini. Yeay, terima kasih. Baiklah, kali ini saya mahu beberapa telur. Sudah tentu, kita ambil dari dough shortbread dan kita masukkan Nutella ke dalamnya. Begitu sahaja. Sekarang mari kita buka sebotol pik dalam tin dan kita letakkan separuh daripadanya di sana. Nampak seperti telur. Sekarang mari kita tambah sedikit coklat seolah-olah ia lada dan itu sahaja. Lihatlah pencuci mulut yang cantik dan lazat ini. Oh, apa bau itu? Tidak mungkin. Ini bukan untuk kamu, Rose. Saya buat roti yang sedap untuk Nate. Kita keluarkan serda. Go back to Stalter. Sedashan saus meskais ham, telur, and kaju dan damt. Nuap, balut dengan foil dan leaction dalam ketuhar. Dirasa hanya boleh berbaju 5 minit. Sekarang, mari kita buka roti kita. Lihat ini. Sedap. Baiklah, Chef. Anda melakukan kerja yang sangat manis. Saya akan membuat telur hancur. Kami ambil telur. Saya ada alat khas untuk memecahkannya dan sekarang kami asingkan putih dan kuning telur. Sapukan kuning telur. Isi dengan putih di atasnya. Kita akan tambah beberapa hiasan untuk menjadikannya seolah-olah ia adalah akuarium. Oh, cantiknya. Baiklah, giliran kamu untuk mencoba. Saya sangat lapar. Mari mulakan dengan roti ini. Oh, wow. Ham sedap. Hebat, saya suka. Baiklah, bagaimana dengan ini? Ini telur goreng. Hebat. Bagus. Saya suka. Bagaimana dengan di sini? Yugui dan luar biasa. Ada sangat manis. Saya tidak pernah makan apa-apa seperti ini. Rose, awak menang. Hurai, saya menang cabaran ini. Kemenangan milik saya. Adakah anda suka video kami? Jadi tekan butang suka itu dan langgan saluran kami. Jumpa lagi.